hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang TB ataupun tuberkulosis. TB adalah sejenis penyakit berjangkit yang berasal daripada kuman bernama Mycobacterium tuberculosis. Selalunya TB ini akan menyerang paru-paru. Ia dipanggil sebagai pulmonary tuberculosis. Tapi boleh juga menyerang organ-organ lain, contohnya di kulit, di usus, di tulang dan sebagainya. Apakah tanda-tanda anda berisiko untuk mempunyai TB? Yang pertama, mempunyai batuk berpanjangan sekurang-kurangnya 2 minggu. Kadang-kadang datang dengan batuk berdarah. Yang kedua, turun berat badan secara drastik tanpa bersenam ataupun diet. Yang ketiga, anda berasa kurang selera makan. Yang keempat, demam yang berpanjangan. Yang kelima, berpeluh pada waktu malam walaupun bukanlah dalam cuaca yang panas. Jadi apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda mempunyai simptom tersebut? Anda perlu pergi ke klinik yang berhampiran untuk buat siasatan yang lanjut. Selalunya doktor akan suruh buat chest x-ray, hantar ujian kahak selama 3 hari berturut-turut dan buat mantu test. Jangan pandang ringan sekiranya anda mempunyai simptom-simptom TB. Okey, jumpa anda di next video.